Bila masa terbaik simpan emas? Orang selalu tanya, bila masa paling tepat nak simpan emas? Sedangkan pakar emas Malaysia, Tuan Syukur Hashim, dah lama jawab satu ayat yang sangat dalam maknanya. Waktu terbaik simpan emas ialah sebelum duit itu hilang arah. Deep, tapi benar. Sebab mengikut logik ekonomi, bukan emas yang berubah, kita yang berubah. Emosi kita, nafsu kita, keputusan perbelanjaan kita. Emas tak ke mana-mana, yang bocor duit kita. Dalam setahun, inflasi perlahan-lahan merampas nilai ringgit kita 2 ke 3%. Tak nampak pada mata kasar, tapi perasan bila duit dalam bank makin ringan. Emas pula sifatnya bertahan, bukannya naik gila-gila, tapi dia tak mengkhianati pemiliknya. Kita manusia bukan mesin ramalan. Harga emas bukan benda yang boleh diramal dengan tepat. Ia dipengaruhi perang, bank pusat, politik, krisis global, perkara yang tak boleh kita kawal. Tuan Syukur selalu ingatkan, yang tunggu harga paling rendah selalunya terus tak menyimpan. Masa terbaik ialah saat kita sedar nilai sebuah limit. Emas mengajar kita satu perkara mendalam. Disiplin lebih penting daripada timing. Orang yang mula awal walaupun RM100 sebulan lebih banyak emas daripada orang yang tunggu masa sempurna bertahun-tahun. Masa yang sempurna tak pernah wujud. Yang wujud hanyalah duit yang makin bocor, masa yang tak kembali, peluang yang hilang diam-diam. Kesimpulannya, waktu terbaik simpan emas bukan bila harga rendah, tetapi bila kesedaran kita tinggi. Mula ketika hati masih kuat, ketika duit belum terbazir, ketika masa depan masih boleh diselamatkan. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Nak mula menabung emas? Jom saya bantu. Daftar akaun Public Gold percuma.